Kacang hijau dengan sos pesto. 500 gram kacang hijau. 30 gram pistachio. 20 gram tomato kering matahari. 100 gram arugula. 2 sudu besar minyak zaitun, lebih besar daripada potong hujungnya dan bilas kacang hijau. Letakkan kacang dalam periuk air mendidih dan masak selama 8 hingga 10 minit. Lebih besar daripada buat sos pesto, buang kulit pistachio dan potong tomato kering matahari menjadi kepingan kecil. Dalam pengisar, satukan arugula, pistachio, dan tomato kering matahari, kemudian masukkan minyak zaitun dan 2 sudu besar air. Kisar sehingga sebati, lebih besar daripada toskan kacang dan campurkan dengan sos pesto. Hidangkan panas atau sejuk. Tartar salmon, avokado, dan lentil. 300 gram salmon, setengah lada benggala merah, 1 avokado, 2 sudu besar minyak zaitun, 2 sudu besar jus lemon, 1 sudu teh parsley cincang, 1 sudu teh mustard untuk salad. 100 gram lentil, 1 sudu besar minyak zaitun, garam dan lada lebih besar daripada sediakan tartar. Cincang halus ikan dan lada, lebih besar daripada belah avokado menjadi 2, buang bijinya, dan cincang halus isinya. Lebih besar daripada campurkan semua bahan tartar dalam mangkuk salad dan sejukkan selama 1 jam. Lebih besar daripada masak lentil selama 20 minit dalam air mendidih. Masukkan garam pada akhir masa memasak. Toskan lentil dalam penapis dan bilas dengan air sejuk. Masukkan minyak zaitun, garam, dan lada. Lebih besar daripada letakkan lentil di bahagian bawah verin. Letakkan tartar salmon di atasnya. Selamat menjamu selera. Tartar ikan dengan stroberi dan avokado. 300 gram ikan. 1 avokado, 100 gram stroberi, 2 sudu besar jus lemon, garam dan lada sulah, lebih besar daripada potong ikan menjadi kiub kecil, lebih besar daripada potong avokado menjadi 2. Buang bijinya. Kemudian potong isinya menjadi kiub kecil, lebih besar daripada basuh stroberi dan buang batangnya. Cincang halus, lebih besar daripada campurkan semua bahan dalam mangkuk salad. Bahagikan kepada verin. Tartar ikan dengan mangga dan quinoa. 300 gram ikan, 150 gram pulpa mangga, 100 gram quinoa, 2 sudu besar minyak zaitun, 1 sudu besar pudina cincang halus, 1 sudu teh halia parut segar, garam dan lada sulah. Lebih besar daripada ikan dan pulpa mangga dipotong dadu halus. Lebih besar daripada campurkan semua bahan kecuali quinoa dalam mangkuk salad. Lebih besar daripada masak quinoa dalam air mendidih yang masin selama 20 minit.
Toskan dalam penapis dan bilas dengan air sejuk. Perasakan dengan garam dan lada sulah, lebih besar daripada bahagikan quinoa kepada verin. Letakkan tartar ikan di atasnya dan hidangkan. Tartar tomato dan keju. 3 biji tomato. 250 gram keju. 10 helai daun selasih. 2 sudu besar minyak zaitun. Garam dan lada sulah. Basuh tomato dan potong separuh. Cincang halus isinya. Potong keju menjadi kiub yang sangat kecil. Basuh dan cincang halus daun selasih. Lebih besar daripada campurkan semua bahan dalam mangkuk salad. Susun dalam verin. Tartar kekapis dengan buah markisa. 8 kekapis. 1 buah markisa. 2 sudu besar jus lemon. 2 sudu besar minyak zaitun. Lebih besar daripada buat sos, campurkan jus lemon dan minyak zaitun. Lebih besar daripada cincang halus kekapis. Lebih besar daripada belah buah markisa menjadi 2 dan keluarkan isinya. Campurkan semua bahan dalam mangkuk salad. Kemudian susun dalam verin. Tartar ikan siakap dengan kepa. 300 gram ikan siakap. 10 biji badam. 3 sudu besar kepa. 3 sudu besar minyak zaitun. 2 sudu besar jus lemon. 1 biji tomato, lebih besar daripada cincang halus ikan, lebih besar daripada cincang badam. Lebih besar daripada campurkan semua bahan kecuali tomato dalam mangkuk salad, lebih besar daripada basuh tomato dan potong separuh. Cincang halus isinya, lebih besar daripada susun kiub tomato dalam verin. Letakkan tartar ikan siakap di atasnya dan hidangkan. Gazpacho tomato dengan selasih. 1 keping roti putih. 500 gram tomato. 1 ulas bawang putih. 100 gram keju. Garam dan lada sulah. Lebih besar daripada basahkan roti sedikit. Kemudian perah hingga kering. Basuh dan cincang tomato, lebih besar daripada basuh selasih. Kupas bawang putih dan hancurkan ulasnya dengan mesin pemerah bawang putih. Lebih besar daripada dalam pengisar, satukan roti, tomato, bawang putih, dan 4 helai daun selasih. Kisar sehingga sebati. Perasakan dengan garam dan lada sulah, lebih besar daripada sendukkan sup ke dalam verin. Letakkan daun selasih dan keju di atasnya. Lobak gazpacho. 1 ikat lobak. 1 yogurt pekat, 125 gram. 1 sudu besar kicap soya. 1 sudu besar minyak zaitun. Basuh lobak dan potong batangnya. Pukul lobak, yogurt, minyak zaitun dan kicap soya dalam pengisar. Tuangkan ke dalam verin. Sup timun dan alpukat, setengah timun. 1 biji alpukat.
1 sudu besar minyak zaitun. 1 sudu teh penuh herbes de Provence. Garam dan lada sulah, lebih besar daripada basuh timun dan potong dadu besar. Lebih besar daripada potong alpukat kepada separuh, buang bijinya, dan keruk isinya. Lebih besar daripada dalam pengisar, satukan dan kisarkan timun dan alpukat, tambah 150 ml air, minyak zaitun, dan herba. Perasakan dengan garam dan lada sulah, lebih besar daripada sendukkan sup ke dalam verins. Gazpacho dengan kacang pis hijau dan telur rebus. 500 gram kacang pis hijau. 1 kiub air rebusan ayam. 4 biji telur. Garam dan lada sulah, lebih besar daripada masukkan kacang pis ke dalam periuk air mendidih. Masukkan kiub air rebusan ayam dan renih selama 15 minit, lebih besar daripada tapiskan kacang pis dalam penapis, kemudian kisarkannya dalam pengisar, tambah sedikit kuahnya, sehingga sebati. Lebih besar daripada sendukkan ke dalam mangkuk, lebih besar daripada didihkan air dalam periuk. Pecahkan telur satu demi satu ke dalam senduk dan masukkan ke dalam air mendidih dengan berhati-hati. Renih selama 3 minit. Keluarkan telur dari periuk dengan sudu berlubang dan letakkannya di atas gazpacho kacang pis. Perasakan dengan garam dan lada sulah. Asparagus gazpacho. 250 gram asparagus hijau. 150 gram kacang buncis yang telah dikupas. 30 gram parmesan parut. 1 sudu teh kunyit. Garam dan lada sulah, lebih besar daripada bilas asparagus dan potong, jika perlu. Lebih besar daripada masak asparagus dan kacang buncis selama 10 minit dalam periuk air mendidih yang telah ditambah garam. Lebih besar daripada keluarkan sayur-sayuran dengan sudu berlubang dan kisar dengan pengisar. Sambil menambah sedikit kuah, lebih besar daripada masukkan parmesan parut dan kunyit. Perasakan dengan garam dan lada sulah. Sendukkan ke dalam mangkuk. Sup detox. 1 biji lada benggala. 1 biji tomato. 100 gram bunga kobis. 100 gram labu. 5 biji juniper. 1 sudu besar biji jintan manis. 1 sudu besar ketumbar kisar. Garam dan lada sulah, lebih besar daripada belah lada sulah kepada 4 bahagian dan buang bijinya. Letakkan dalam periuk air mendidih selama 10 minit. Kemudian keluarkan dengan sudu berlubang dan kupas. Lebih besar daripada celupkan tomato ke dalam air mendidih selama 10 saat, kemudian kupas. Lebih besar daripada asingkan bunga kobis kepada kuntum kecil. Letakkan dalam air mendidih selama 5 minit. Kemudian keluarkan dengan sudu berlubang.
lebih besar daripada potong labu kepada kiub kecil. Letakkan rempah ratus dalam berbola teh. Letakkan semua sayur-sayuran dalam periuk dan tambahkan 300 ml air. Masukkan berbola rempah ratus. Tutup dan renes selama 20 minit dengan api kecil. Lebih besar daripada keluarkan rempah ratus dan kisar sayur-sayuran dengan pengisar sehingga sebati. Masukkan garam dan lada sulah secukup rasa. Quinoa dengan tauhu salai, arugula, dan tomato. 150 gram quinoa. 125 gram tauhu salai. 2 biji tomato. 50 gram arugula. 4 sudu besar minyak zaitun. 1 sudu teh mustard. Garam dan lada sulah. Lebih besar daripada bilas quinoa dan masak selama 10 minit. Gunakan 2 kali ganda isi padu air daripada quinoa. Toskan dan sejukkan. Lebih besar daripada cincang halus tauhu salai dan tomato. Bilas arugula. Lebih besar daripada campurkan semua bahan di atas dalam mangkuk salad. Tambahkan minyak zaitun dan mustard. Perasakan dengan garam dan lada sulah. Tabuleh merah jambu dengan ubi bit. 200 gram kuskus. 1 ubi bit kecil rebus. 100 gram udang yang dikupas dan dimasak. 1 biji tomato. 15 biji lobak merah. 2 sudu besar minyak zaitun. 2 sudu besar jus lemon. 2 sudu besar daun ketumbar dicincang halus. Garam dan lada sulah. Lebih besar daripada panaskan 200 ml air. Letakkan kuskus dalam mangkuk salad, tuangkan air panas, dan tutup dengan pinggan. Biarkan selama 15 minit. Lebih besar daripada lenyekkan kuskus dengan garpu. Lebih besar daripada masukkan ubi bit, udang, tomato dadu halus, dan lobak merah yang dihiris nipis. Lebih besar daripada masukkan minyak zaitun, jus lemon, dan daun ketumbar. Masukkan garam, lada sulah dan gaulkan semuanya. Tauhu diperap dengan sayur-sayuran mentah. 250 gram tauhu. 2 biji bawang merah. Jus 1 biji limau nipis. 1 sudu teh halia kisar. 2 sudu besar madu. 2 sudu besar minyak bijan. 1 sudu besar minyak zaitun. Setengah biji kubis. 2 biji lobak merah, lebih besar daripada potong dadu tauhu. Kupas dan cincang halus bawang merah, lebih besar daripada dalam mangkuk salad. Satukan tauhu dan bawang merah, jus limau nipis, halia, madu, dan minyak bijan. Lebih besar daripada letakkan tauhu dalam kuali panas dan goreng dalam minyak zaitun selama beberapa minit. Lebih besar daripada kupas dan parut lobak merah. Parut kubis. Satukan lobak merah dan kubis dalam mangkuk salad dan perasakan dengan baki perapan.
Hidangkan dengan hirisan tauhu. Salad tauge bayam 200 gram, tauge bayam 180 gram, keju 2 biji, apel 3 sudu besar, minyak sayuran neutral, jus setengah biji, lemon, garam dan lada sulah lebih besar daripada basuh, dan perah bayam lebih besar daripada potong keju menjadi kiub lebih besar daripada kupas apel. Buang inti dan bijinya, dan dadu halus. Masukkan semua bahan ke dalam mangkuk salad, lebih besar daripada campurkan minyak sayuran dengan jus lemon. Tuangkan sos ke atas bahan-bahan di dalam mangkuk salad. Perasakan dengan garam dan lada sulah dan gaul rata. Salad zucchini dengan lemon. 4 zucchini kecil. Jus 1 biji lemon. 4 sudu besar minyak zaitun. 1 secubit paprika. Garam dan lada sulah, lebih besar daripada basuh zucchini dan potong hujungnya. Lebih besar daripada dengan menggunakan parut kasar atau pengupas sayur. Potong zucchini menjadi mie. Lebih besar daripada dalam mangkuk salad. Satukan jus lemon dan minyak zaitun. Masukkan zucchini, perasakan dengan garam, lada sulah, dan paprika. Gaul rata. Salad tembikai, keju dan raspberry 1 biji, tembikai 2 sudu besar, minyak zaitun 1 secubit, garam 100 gram, keju 60 gram, raspberry lebih besar daripada potong tembikai kepada separuh dan buang bijinya. Ketuk sebahagian besar pulpa dengan 1 sudu teh bulat, lebih besar daripada ketuk baki pulpa tembikai, dan kisar dalam pengisar dengan minyak zaitun dan garam. Tuangkan sos yang terhasil ke dalam mangkuk. Lebih besar daripada potong keju menjadi kiub kecil. Lebih besar daripada gaulkan semua bahan dengan lembut ke dalam mangkuk salad. Pastikan raspberry kekal utuh. Salad tomato dan limau gedang. 4 sudu besar minyak zaitun. 1 secubit garam. 2 biji limau gedang. 2 biji tomato. Lebih besar daripada kupas limau gedang dengan teliti dan potong bulat. Lebih besar daripada basuh tomato dan potong bulat. Lebih besar daripada susun tomato dan limau gedang dengan menarik di atas pinggan. Renjiskan dengan minyak. Salad alpukat dengan jagung dan telur. 2 biji telur. 140 gram jagung. 1 biji limau gedang. 1 biji avokado. 100 gram udang masak. Jus setengah biji lemon. 3 sudu besar minyak zaitun. Garam dan lada sulah. Lebih besar daripada tutup telur dengan air sejuk, biarkan mendidih, dan masak selama 10 minit. Kemudian, rebus telur di bawah air sejuk untuk memudahkan pengupasan. Lebih besar daripada bilas jagung dan toskan. Lebih besar daripada kupas limau gedang dan buang membran dalam. Lebih besar daripada kupas dan buang biji avokado.
Potong isi menjadi hirisan. Pindahkan ke dalam mangkuk salad dan segera renjiskan jus lemon untuk mengelakkan avokado daripada menjadi keperangan lebih besar daripada masukkan jagung, hirisan limau gedang, udang dan minyak zaitun. Perasakan dengan garam dan lada sulah dan gaul lebih besar daripada bahagikan salad di antara mangkuk dan hiaskan dengan telur rebus yang telah dipotong dadu. Salad kubis napa dengan ayam dan buah ara. 1 kiub air rebusan ayam. 300 gram isi ayam. Separuh kepala kubis Cina. 6 biji buah ara. Untuk sos, 3 sudu besar minyak zaitun. 1 sudu besar jus lemon. Lebih besar daripada didihkan 500 ml air dalam periuk, masukkan kiub air rebusan ayam. Masukkan isi ayam, kecilkan api, dan renih selama 10 minit. Lebih besar daripada potong kubis napa menjadi jalur nipis. Potong buah ara kepada 4 bahagian. Lebih besar daripada toskan ayam dalam penapis dan biarkan sejuk sedikit. Kemudian potong menjadi kepingan. Lebih besar daripada campurkan semua bahan sos dalam mangkuk salad. Masukkan ayam, kubis Cina, dan buah ara. Gaul rata dan hidangkan. Salad lentil dengan salmon. 200 gram lentil. 2 biji bawang kecil. Ikan salmon atau ikan trout salai. 2 biji oren. 50 gram salad jagung. Untuk sos, 2 sudu besar minyak zaitun. Jus 1 biji limau nipis. Garam dan lada sulah lebih besar daripada bilas lentil dan masak dalam air mendidih yang banyak selama 25 minit. Masukkan garam hanya pada akhir masakan, lebih besar daripada kupas bawang dan cincang halus. Hiris ikan. Lebih besar daripada kupas oren dan asingkan menjadi baji. Lebih besar daripada toskan lentil dalam penapis dan bilas dengan air sejuk. Lebih besar daripada campurkan semua bahan sos dalam mangkuk salad. Masukkan lentil, ikan, salad jagung, bawang dan oren. Gaul rata dan hidangkan. Salad udang, alpukat, dan mangga 50 gram. Salad jagung 1 biji mangga. 6 biji tomato cherry. 1 biji avokado. 2 sudu besar minyak zaitun. Jus setengah biji lemon 200 gram yang telah dimasak dan dikupas. Udang secubit. Garam lebih besar daripada basuh salad jagung. Dengan teliti. Lebih besar daripada kupas mangga dan potong dadu. Lebih besar daripada bilas tomato dan potong setiap satunya kepada 4 bahagian. Lebih besar daripada belah avokado separuh, buang bijinya, dan potong dadu isinya. Lebih besar daripada dalam mangkuk salad. Campurkan minyak zaitun, jus lemon, dan garam. Masukkan salad jagung dan semua bahan yang tinggal.